Okey doktor, ada baru-baru ni saya punya rakan office lah. Bila lepas saya duduk tu doktor, dia cakap tempat saya duduk tu panas. Terus dia cakap dengan saya subur. Oh, Benda tu betul ke tu doktor? oh yang itu enggak lah, enggak. Itu enggak ada Tidak ya, kaitan lah. doktor? Ha. Itu sama sekali tidak lah doktor. Itu tidak lah. Kalau perempuan samaan kalau perempuan kalau dia suhu badan dia tinggi pun dia tidak kisah lah, dia tidak mempengaruhi lah. Oh, okey. Cuma kalau dari lelaki lah. Lagi satu, kalau lelaki ni merokok. Merokok tu memang faktor utama lah yang kebanyakan lelaki, kalau lelaki merokok, memang kita tahu merokok tu memang dia boleh menyebabkan sperma kualiti berkurangan. Dia boleh menyebabkan tidak subur lah. So salah satu, kalau yang mau mencuba, kalau yang lelaki tu rasa macam susah menghamil tu, mungkin kalau masih malu mau jumpa doktor kan, cuba berhenti merokok dulu lah. And then ambil suplemen untuk meningkatkan sperma punya inilah kualiti. Okay, kakak di luar sana yang rasa husbandnya kuat merokok tu boleh larang ya, sebab mungkin suruh berhenti lah. Suruh berhenti mungkin. Vape pun sama juga. Vape pun sama juga. Nanti dia kata berhenti merokok, vape lah. Vape pula dia sambung. Sebenarnya vape pun sama juga, boleh menyebabkan ini. Sama juga, walaupun dia flavor tu sama juga lah. Okey, baiklah doktor. Bagi diorang ni mungkin soalan yang menarik lah doktor. Posisi hubungan intim ni dia mempengaruhi untuk sukar hamil kah? Bolehkah kita cakap begitu? Posisi hubungan intim dia akan mempengaruhi seseorang untuk sukar hamil? Okey, yang itu sebenarnya itu mitos. Nah, posisi semasa berhubungan intim tu dia tidak mempengaruhi lah. Kebanyakannya yang tanya, contohlah ada pesakit yang tanya, dia kata selepas bersama tu dia kata dia punya air mani suami tu banyak tumpah keluar. Banyak tumpah keluar kan, dia kata yang itu boleh menyebabkan sukar hamil kan? Sebenarnya tidak. Sebenarnya bila sudah berlaku ejakulasi, memang akan ada sebahagian, dia tidak semua yang masuk dalam rahim, dia sebahagian kecil saja sperma yang masuk dalam rahim. Kalau dia tumpah keluar tu dia kira normal lah. Dia still ada juga, dia memang kita tidak expect semua sperma yang ejakulasi itu memang masuk dalam rahim. Kita sebenarnya dia hanya sedikit sahaja yang masuk dalam rahim, dan itu sudah cukup untuk mengandung. So kalau dikata posisi tidak mempengaruhi lah. Ada orang lagi dia cakap kena selepas bersama tu dia kena letak bantal di bawah, kena baring, kena menungging kena menungging begitu. Tapi itu pun sebenarnya tidak lah. Itu sebenarnya tidak mempengaruhi lah. Cuma itu semua mitos saja. Mitos sajalah doktor. Ya. Jangan diamalkan. Okey, baik doktor, ada satu lagi soalan berkenaan dengan makan pil perancang doktor. Macam mana? Kadang saya dengar ada juga yang makan pil perancang tapi still boleh mengandung. Macam mana tu pendapat doktor? Okey. Pil perancang memang dia, kalau dia sebenarnya dia kalau makan pil perancang ni, kalau terlupa, termiss, memang boleh mengandung. So kira memang tak boleh miss lah kan doktor? Tidak boleh miss pil lah. Kalau miss pil ni memang boleh mengandung. Itulah kebanyakannya kita nampak orang susah mengandung kan. Tapi untuk orang yang kan kalau orang sukar mengandung ni pejuang Garis dua dua. garis. Kalau yang senang betul, subur betul ni pejuang garis satu. Garis satu. Jadi sebenarnya pil tu dia bukan 100% boleh mengelakkan dari kehamilan lah. Terutamanya kalau yang selalu lupa tu janganlah pakai pil. Memang boleh lekat lah. Okey, kalau kita sebut pasal masalah kesuburan lah kan doktor. Mungkin apa yang kita dengar sekarang ni perempuan lebih banyak disalahkan. Begitukah doktor? Dari berbanding dengan lelaki. Benar tu macam mana doktor? Ya, kebanyakan saya dengar begitu jugalah. Perempuan lah kan. Perempuan yang banyak disalahkan. Tapi sebenarnya kalau tengok dari segi peratusan tu memang lebih kurang sama. Lelaki dengan perempuan 30%. Dan kebanyakannya kita tidak tahu. Maksudnya memang dua-dua okey. Itu yang paling utama lah. Kita tidak tahu, dua-dua okey. Kita cek lelaki okey, sperm okey. Perempuan cek hormon semua, cek rahim, tidak ada sumbat, scan semua, tiada penyakit. Okey, dalam 30%, tinggi juga lah dalam 30%. Jadi untuk
pasangan yang macam beginilah yang perlukan bantuan rawatan yang selanjutnya lah. Maksudnya walaupun dia sudah berjuang memang susah juga untuk hamil. Memang kadang-kadang 30% kita tidak tahu sebab apalah. So tidak semestinya perempuan saja, kena dua-dua lah. Okay, kita ada soalan doktor. Berkenaan dengan ini, ibu yang sudah hamil lah. Betulkah ibu hamil ni dia perlu makan untuk 2 orang? Macam mana tu doktor? Oh, okey. Itu sebenarnya tidak macam mana aku cakap. Dia tidak semestinya lah makan untuk 2 orang. Dia kena sama macam makan seorang juga. Kalau dia makan berlebihan banyak untuk 2 orang, dia pun boleh ada meningkatkan risiko untuk bayi jugalah sebenarnya. Betul. Jadi kalau dari segi perubatan kita sarankan makan untuk seorang, tapi dia lebih yang berkhasiat lah. Sebab kalau contoh dia minum Tea Life, dia minum 1 gelas, tapi dia kata saya mengandung, kena minum untuk 2 orang, dia minum 2 gelas. Dia minum 2 gelas. 2 gelas, bayangkan 2 gelas tu konten gula dia tinggi, jadi boleh menyebabkan kencing manis. Kencing manis kamu tahu lah kan, dia punya efek kepada bayi tu, dia boleh menyebabkan keguguran, baby boleh meninggal, boleh cacat, begitulah. So tidak disarankan lah. So itu sebenarnya mitos lah juga. Dengan alasan ada baby di dalam doktor yang perlu makan. Semua Lalu begitulah. Semuanya salah lah yang itu. Cuma dia perlu makanan yang lebih berkhasiat lah. Sebab kadang-kadang dia makan untuk seorang, tapi sebenarnya dia makan tu kurang khasiat. Itulah sebenarnya. Okey doktor, macam mana pula berkenaan dengan ada pesakit yang punya cyst ataupun fibroid lah doktor kita cakap. Adakah kemungkinan besar pesakit ni boleh melahirkan ataupun boleh ada anak sebenarnya dok? Okey. Kalau fibroid memang salah satu punca juga untuk sukar hamil lah. Punca sukar hamil. Terutamanya kalau fibroid tu dia terletak di dalam kawasan berdekatan dengan dinding rahim lah. Dinding rahim. So dia akan menghalang daripada embrio tu menempel di situlah. Jadi itu salah satu punca lah. Tapi tidak semestinya, ada juga orang yang ada fibroid, besar fibroidnya, still boleh mengandung jugalah. Tapi dia tidak mempengaruhi kandungannya kah doktor? Dia boleh juga mempengaruhi kandungan, dia boleh menyebabkan bersalin tidak cukup bulan, ataupun semasa melahirkan boleh menyebabkan pendarahan banyak. Jadi kalau yang kamu rasa pernah dicek, macam pernah ada doktor cek fibroid, jadi itu kena dapatkan nasihat doktor pakar lah. Sebab doktor akan tengoklah, doktor akan tentukan sama ada kamu ni perlu rawatan selanjutnya, perlu pembedahan atau tidak lah. Kadang-kadang kalau kita rasa macam dia punya fibroid itu kecil saja, tidak perlu rawatan apa-apa, boleh teruskan untuk mengandung macam biasa. Jadi kena berjumpa dengan doktor pakar lah. Untuk memastikan sama ada cyst ataupun fibroidnya itu mempengaruhi. Kalau cyst mungkin tidak, kecuali kalau cyst itu terlalu besar lah. Dia tidak mempengaruhi, kecuali sebab cyst ni pun dia ada banyak jenis. Contoh kalau dia ada endometriosis, itu memang boleh sukar hamil lah. Kalau dia ada endometriosis chocolate cyst, memang dia boleh menyebabkan sukar hamil lah. Tapi kalau cyst biasa saja, kalau dia kecil saiznya pun mungkin tidak menjejaskan juga. Jadi kena jumpa doktor lah, untuk doktor buat pemeriksaan yang sepatutnya lah. Tapi mungkin di luar sana doktor ada yang belum tahu sebenarnya apa beza cyst dengan fibroid tu. Kalau cyst dia di telur, di kawasan telur. Cyst ni kebanyakan di kawasan telur. Kalau fibroid ni dia ketumbuhan di dalam rahim lah. So itu bezanya lah. Ada satu lagi mitos doktor yang saya rasa penting untuk kita bahas hari ini ya. Berkenaan dengan konsum ubat batuk ni, dia meningkatkan kemungkinan untuk hamil. Benda tu macam mana doktor? Doktor pernah dengar kah ataupun? Macam tak pernah pula saya dengar. Tak pernah konsum ubat batuk sendiri tu doktor. Menyebabkan hamil. Dia meningkatkan kemungkinan untuk hamil. Dia macam mabuk-mabuk terus hamil. Bukan. Tapi sebenarnya tidaklah. Kandungan ubat batuk tu dia tidak ada kandungan yang boleh meningkatkan chances untuk kesuburan, tidak ada. Kalau orang mengandung pun makan ubat batuk tu selamat jugalah. Selamat, dia tidak ada lah. Okay, baiklah doktor. Mungkin soalan kedua terakhir kali ya doktor. Mungkin ada rawatan yang di KMI Tahu sendiri tawarkan untuk yang kepada pejuang-pejuang garis 2 kita cakap. Okey, yang pertama paling penting sekali, saringan kesuburan lah. Kita ada tawarkan saringan kesuburan.
untuk dua-dua lelaki dan perempuan. Pakej kesuburan untuk saringan kesuburan untuk dua-dua pasangan, konsult doktor, scan, cek darah perempuan dengan cek sperma suami dalam lebih kurang RM515 macam tu. Dia punya package lah. So itu daripada situ kita boleh tentukan apa jenis rawatan. Maksudnya sebelum kita mau tahu mau bagi rawatan apa, kita kena saring dululah. Dan kita juga ada saringan yang ekstra. Contoh kita buat hysterosalpingogram, HSG. HSG ni untuk tahu saluran peranakan fallopian tube tu dia sumbat atau tidak. Itu bergantung kepada saranan doktor lah, sama ada perlu buat atau tidak buat. Contoh yang perlu buat, kalau contohnya kita scan tu kita nampak dia punya fallopian tube bengkak. Ataupun dia ni kita tahu ni dia ada endometriosis, ataupun dia ada pelvic inflammatory disease, ada jangkitan kuman. Ini contoh-contoh sakit yang perlu rawatan saringan HSG untuk tengok sumbat. Yang itu pun di KMI Tawau sendiri kita ada package dalam RM815 lah. Kalau di kawasan area Tawau ni, Tawau Lahadatu, Kunak memang tidak ada servis tu, tapi kita ada servis tu di KMI lah, HSG tu. Paling dekat kalau mau pergi ke Sandakan atau ke Kota Kinabalu lah untuk dapatkan HSG. Jadi di KMI kita ada. Okey, dari segi rawatan kita ada 3 rawatan utama yang kita buat lah. Satu dari segi ubat kesuburan. Ubat kesuburan lah. Kita bagi pasangan tu perempuan tu wanita, dia makan ubat kesuburan dan dia bersama suami isteri pada waktu subur lah. Itu tahap untuk berjaya dalam 5 hingga 10% boleh berjaya. Rendah lah. Rawatan yang kedua IUI, intrauterine insemination. Okey, kita bagi ubat subur kepada isteri. Sampai masa subur kita ambil sperm suami, cuci masuk, kita injek masuk dalam rahim. So yang ini pun kita ada package jugalah di KMI Tawau dalam RM2,900 ke 3,000 lah, lebih kurang 3,000. Boleh sudah dapatkan rawatan itu di KMI. Peratus untuk berjaya dalam 10 hingga 15%. Lebih tinggi sikit lah daripada ubat kesuburan. Dan yang ketiga rawatan IVF. IVF bayi tabung uji lah. Diorang panggil selalu bayi tabung uji. Kita kalau di KMI Tawau kita tidak ada lab untuk IVF. Kita tidak ada embryologist, tapi kita buat collaboration dengan fertility center di Kota Kinabalu. Sebab rawatan IVF ni dia panjang, mungkin dia boleh memakan masa sampai 12 hari, 14 hari. So dan dia bukan saja memakan masa, dia kena ambil cuti juga kan. Jadi rawatan pertama yang separuh bagian pertama yang bagian scan dengan injection semua, kita boleh bantu buat di KMI. Sampai waktu yang sesuai kita hantar ke KK lah untuk buat IVF tu. Jadi dia boleh menjimatkan dari segi masa, kos dari segi hotel, dari segi pengangkutan, cuti lagi, kena ambil cuti lagi kan. So IVF dia punya kos dalam 18 hingga 20,000. 18 hingga 20,000. Dan dia punya chances untuk berjaya dalam 30 hingga 50% begitulah. So itu adalah contoh-contoh rawatan yang kita ada di KMI lah, KMI Tawau. Mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana, kalau untuk rawat kesuburan ni, mau kita semua tahu tentang IVF je kan doktor, sebenarnya banyak lagi lah di KMI Tawau ni. Banyak lagi rawatan-rawatan yang boleh dilakukan lah. Boleh terus jumpa, datang di KMI Tawau, jumpa kita punya doktor pakar, Dr. Azhari Sham. Okay, baiklah doktor, mungkin kita sudah kesentukan masa. Mungkin doktor ada ucapan ringkas kepada rakan-rakan di luar sana yang pejuang garis 2, kita boleh cakap. Okey, yang pertama, jangan malu, jangan segan untuk berjumpa doktor kalau susah mau hamil. Kedua, masa tu penting. Masa dan usia tu penting lah. Masa maksudnya jangan tunggu sampai 10 tahun, 20 tahun begitu. Masa tu usia pun sudah 40 lebih. Betul. Kita tengok, kita cek buat ujian darah, ovarian reserve pun sudah kurang. So masa dengan usia tu kena kejar usia lah, orang bilang. Selepas setahun sukar mengandung, terus jumpa doktor. Jangan malu, terus jumpa doktor. Kedua, kejar usia. Kalau boleh,
kalau mau dapatkan rawatan mungkin dia tak mau setahun kan, dia mau tunggu dulu. Tunggu dulu, kumpul dulu rezeki apa semua. Pastikan sebelum usia 35 tahun. 35 tahun tu dia punya 35 tahun. limit lah. Kalau sebab selepas 35 tahun kesuburan semakin berkurangan dan chances untuk berjaya untuk rawatan kesuburan tu semakin berkurangan lah. So masa dengan usia tu yang penting lah. Masa dengan usia lah doktor. Lepas tu kena kerjasama lah dua-dua, suami isteri. Suami isteri kena bekerjasama. Dia tidak boleh seorang sahaja yang bertepuk sebelah tangan lah orang bilang. So kena dua-dua lah. Kena dua-dua datang, kena dua-dua bekerjasama, dua-dua ada keinginan lah. Tak boleh satu orang saja. So itu sajalah dari saya. Itu saja. Ya, baiklah. Terima kasih Dr. Azhari Syam. Perkongsian yang sangat bermakna hari ini. Untuk pejuang garis 2 lah kan doktor. Kita boleh cakap. Terima kasih. Mungkin boleh dapatkan pemeriksaan awal di KM Meta Medical Center bersama dengan kita punya Dr. Azhari Syam lah. Okay, so kalau anda suka episod kali ini, boleh komen, like and share. Komen banyak-banyak di bawah. Mungkin komen anda selepas ini kita boleh bahas di next episode. Okay, terima kasih. Bye.